Guys, so hari ni kita akan sambung buat konten setelah lama menyepi. Kita akan buat konten lain, tapi macam biasa kita akan start dengan review. So tadi aku ada pergi kedai Arab. Sebenarnya niat nak beli perfume je, satu perfume yang kecil. End up kita habis berapa? 200 lebih. So kita akan tengok sama-sama apa yang kita beli. First, sebenarnya aku nak beli perfume ni je. Ini dah kali kedua aku beli. Yang original bottle RM220. Aku memang tak mampu lah weh. Aku student je nak beli yang kecil. Love the bau dia. Macam bau strawberry, campur bunga. Manis-manis. Bunga-bunga macam tu memang love dah. Mesti korang ingat kita dah settle bahagian perfume. Tidak. Aku beli lagi 3 perfume Arab. Suka gila-gila perfume Arab. Memang best lah perfume Arab. Kenapa dia similar bau dia dengan ni. Sebab aku suka sangat, so aku beli yang besar. Ni bau dia macam manis, macam bau berry. Ni memang punya. Macam biasa kita ada chocolate. Ada ni kacang apa ni? Walnut ke? Walnut My favorite, cashew. Lagi kita ada kacang. Korang panggil apa? I panggil kacang kuda. Last but not least guys, benda ni yang paling aku rasa macam betul ke aku nak beli ni. Chocolate kunafa. Yang ini milk chocolate, yang ini white chocolate. Tapi yang ni lagi sedap lah. Sebenarnya aku nak beli coklat Dubai yang bukan yang original lah, tapi yang kedai tu buat. Aku tanya lah sedap ke? Lepas tu dia cakap boleh lah. Tapi kalau nak rasa coklat kunafa yang sedap, beli yang ni. Ni 1 kilo RM350. Aku macam, pasal aku macam, kalau nak beli sikit, dia cakap lah, boleh 5 RM35. Aku macam, satu ni besar hidung aku je. Besar hidung aku ni RM7. End up aku beli je. And yes, memang ini yang paling sedap. Tapi memang sedap. So macam tak menyesal pun beli. RM7. Pumpang RM200 lebih. Lepas tu dapatlah free gift body mist. Dapat free ni. Kalau tak kacang-kacang ni. So, apa kita nak buat hari ni? Sebenarnya seminggu ni aku cuti mid-sem seminggu. Abang aku minta tolong jagakan anak dia. Sebelum ni memang ada seorang anak buah aku, memang umi aku yang jaga. Hari ni kita akan tengoklah macam mana hari aku berlalu sebagai pengasuh kepada anak-anak buah aku. 4 orang hari ni. A few moments later. Inilah markas budak-budak tu. Tak ada jaga apa sangat pun. Diorang main sesama diorang. Aku lipat je kat dalam ni. Sampai diorang nak makan. Diorang makan baru aku suap. And diorang nak tidur baru aku kemas-kemas sikit. Kenapa rambut macam tu? Boleh bawa pensel juga. Warna hijau. Cepat-cepat nak cari Syamil dia punya pensel ni. Sama-sama lah. Masalahnya Alicia tak nak bagi. Oh ya ke? Dia nak main. Alicia. Nak nenek nak kek bola. Nenek. Warna orange. Mana? Nak? Tapi nak kali ni ke ni? Mama nak warna apa? Mama nak colour pink. Mama. Lumba. Lumba. Atau mau tengok pelik. Mama sikit Kakak nak colour apa? Kepala apa? Kakak ada warna biru tak? Bah. Kalau ambilkan mama colour biru boleh? Bah. Dulu masih boleh. Thank you. Kakak dah ambil colour belum? Belum. Sini, bawa sini. Belum. Colour kat sini. Ah,
Saya. Wah. Wah, banyaknya. Sudah patah. Sekejap, tolong ambilkan Shopee ni boleh? Alamak. Lah, please. Thank you. Tadi ada sebenarnya. Oh, ada. Tolong ambilkan Shopee ni. Nanti Mama Syap kasi tajam. Nampak Saya sini? punya sekali tau. Okey. Kita pendek ya tu. Okay. Punya color apa? Color kat sini kan? Lah. Thank you. Kejap sayang, kejap. Lagi? Mana? Cantik ni kakak color. Alah. Tahun lalu Mama nak color ni. Saya nak color ini. Warna orange. Mana? Kakak nak ni ke? Nak sharp? Sampai tu. Habis ketat Habis ketat Habis kentut. Habis kentut. Nak. Weh, mata. Weh. Sudah. Apa ni? Aduh, sakit. Seorang nak keluar, seorang. Oi. Dia makan pokok nenek. Dia makan pokok nenek. Mana? Cepat bagi tahu nenek. Nenek! Nenek! Ada ayam makan pokok nenek. Alah. Cepat mana? Cepat! Cepat! Adik. Tu ada satu. Shu. 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 Berani kau makan pokok nenek. Shoo. Pergi rumah lain. Shoo. Ini tukang kemas. Ya. Sekarang ni kita nak goreng telur untuk budak-budak tu makan. Hai. Hari ni kami bekerjasama untuk menjaga budak-budak. Kakak mana? Kakak menang? Kakak menang? 2 kali dia menang. 2 kali kakak menang? Yang datang sama Almani. Ya? Okay, main. Dia main. Kalau nak kencing cakap. Okey. Siapa masak telur letak mayo? Mama, Sayang. tolong Abi buat. Buat. Tolong. Sekejap. Telur gebu untuk anak-anak ikanku. Kejap Alisa. Kejap. Keluar lah. Apa ni? Gol. Nak kita main ni. Gede. Dengan gigi saya. Gigi. Awak Tom. Aku tu gigi lagi. Tom. Awak kata. Ya. Iko. Dia kalau main iPhone dia duduk je mesti tempat. Siapa tu? Siapa tu ni? Kami. Alisa. Oh, tak lupa. Tak lupa dah. Siap. Siap. Twelve seconds later. Hi guys, so sekarang dah malam. Apa yang terjadi adalah lepas aku suap diorang makan tadi,
Ada yang tidur, ada yang sambung main. Lepas tu aku pergi telan buat sesama. Sebab aku sesama. Lepas tu tertidur sampailah pukul 6. Aku bangun-bangun, semua dah siap mandi dah. Umi aku dah siapkan mandi. So macam tu je habis cerita. So guys, vlog kita hari ni. Sorry kalau tak konsisten upload sebab aku ingat aku boleh keep on buat video kalau aku dekat universiti, tapi busy sikit. Kita akan try buat bila kita cuti ke apa ke. So tu je. Bye.